Bapak cepat sini duduk ratu. Bawa baby sekali.
Tapi bapak tak boleh pilih anak. Awak dah pilih mana? Cakap boleh tarik ke? Cakap boleh tarik? Yang tu. Yang mana? Tarik apa? Tapi tak merah, yang banyak. Terima kasih. Lagi. Makan. Ais. Di sini. Dengan apa dia? Nak pilih mana satu? Ais nak mana satu? Okey, Ais tarik. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa nama? Adib. Adib. Okey, jom. Tidak, yang mana satu? Pilih mana satu? Tarik. Cepat tarik. Ambil, tarik. Mana satu? Tarik. Cepat tarik mana? Tunjuk. Tunjuk mana? Cepat. Ada anak-anak. Tunjuk anak. Cepat, tarik. Yang mana? Ayah lah tunjuk ayah. Kalau ayah ambil saya akan buat. Okey. Lagi siapa nama tu? Pecah. Elah. Ini apa ya? Sama. Walaupun nilai sama tapi tak sama. Dari mana? Dari mana? Nanti pilih apa? Tarik. Tarik mak juga. Wah. Sama lah tu. Okey. Terima kasih. Mana Anip? Anip belum cabut lagi. Anip nak cabut yang mana Anip? Suruh panggil tadi. Okay, Anip nak cabut yang mana? Okay, tarik. 1, 2, 3. RM3. Alah, nangis dah. Alah, dia pun dapat RM1 juga. Pula dah. Cabut satu. Ambil satu. Ada ambil yang ni. Dah kosong. Ambil tarik. Tarik. Okey, tarik. 1, 2, 3, 4, 5. RM5. RM4. Habis. Tidak apa-apa. Tak ada apa. Birthday cake. Cepat birthday cake. Aduh, birthday cake.
birthday. Siapa punya birthday bulan 1 sampai bulan 4. Cepat, cepat. Nampak? Ada, sabar. Potong kek dulu. Sabar, potong kek dulu. Tak sabar. Bulan 1 sampai bulan 4. Macam. Bulan 4 je. Happy birthday. Happy birthday January, April. Mana Aulia? Mana Aulia? Panggil Aulia. Cepat. Dia ni dah cakap. Duit. Dia bulan 1 sampai bulan 4. Aisyah, cepat. Okey. Lagi siapa? Nampak? Nampak. Masuk kerja lain. Kamu lama lagi. Ain. Masuk je. Cepat. Siapa? Sebelah 1 sampai bulan 4. Potong kek. Ambil gambar. Ada ni. Mancing. Siapa ada mancing? Apa? Style apa? Bebas, free. Oh, precise. Kata mati. Precise. Saya ada budak bawah. Tak meletup ke atas? Tak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Habis. Okey. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan semua. Iyalah dia. Okey, selfie, babe. Selfie. Peace, adik, peace. Dah, okey. Potong. Siapa? Ketua untuk potong. Saya. Acah-acah je. Potong. Ramai. Pisau satu ramai. Pandai Aulia. Kaki. Wadidaw. Kena cepat. Dari raya ke tak? Tekan apa? Satu. Ingat satu. Cepat wadidaw. Nanti viral ni. Kaki lompat. Cepat. Cepatlah. Okey, wadidaw. Lagi sekali wadidaw. Okey, last. Nah, dia raya ni. Terima kasih. Selamat raya. Raya akhirnya. Budak tu pergi praktis wadidaw pula. Cepat. Okey, cepat.
Okey, 1, 2, 3. Dah ada dah. Nak duit. Sama. Mati-mati ke depan, mati-mati ke depan. Mari, kumpul. Kumpul. Ya. Okey, baik dah. Depan kiri ke kanan. Orang Padik Raya. Sana stop. Cepat beratur. Okey, Gabriel sini. Cabut tapi jangan tengok dulu. Nanti buka sama-sama. Sini seorang dapat berapa piece dah? Sekarang mak boleh cabut. Jangan buka dulu. Okey, duduk tepi dulu. Coklat RM50. Pilih anda berdepan. Tak dapat lagi. Bila cuba lagi. Bila pilih, bila cuba lagi. Semua ada rezeki. Lepas tu, Bismillah ya Allah tawakal sallallahu. Dah makan. Okey, sekarang buka sama-sama. Buka sama-sama dapat berapa? Oh, betul. Memang dapat merah. Saya Ica. Oh, semua dapat. Oh, tak dapat. Dah dalam 50 dah tadi. Boleh lagi apa? Siap-siap. Lucu cantik. Dari kategori dia. Pakai lagi nanti. Itu makan dulu. Ya. Tak nampak tuan-tuan. Jap, buka hijab, buka hijab. Tak nampak. Nima. Tak nampak. Yang sebelah coklat tu. Ni. Ha. Kalau ni sikit kesap. Kita kena percaya pada takdir. Okey, try buka. Bas sini lah bawah nak rakam. Buka, ambil gambar. Ni dapat sama buka. Tunjuk apa? Oi, ini mengelak ni. Berapa? 50. Kilo RM5 tu. 10 juga. Yatim, panjang beratur. Ada. Mata mauda. Panggil matam. Ni mak tam? Matam beratur. Okay, beratur dulu. Mata depan. Sini ambil. Panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nama? Mucu? Mausu. Ha. Supaya ustaz tu. Perempuan depan. Ada nama orang. Bila pilih tak dapat yang besar. Tu je dia. Dah jampi lah. Tapi jangan buka dulu Kena ramai-ramai buka. Ada pada Ani, mau curi ke? Sorry. saya yakin satu. Tapi jangan buka dulu tau. Pilih tapi jangan buka dulu. Cabut je lah. Cabut dulu. Tunggu sini dulu. Dah tengok siapa yang nombor besar. Ini kali lah. Yes, dia 100. Boleh transfer 100. Boleh buka. Boleh sini dia. Saya nak buka boleh tak? Makan? Dah cakap 100. Berapa? 1, kira ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah dapat juga. 10. 7 ringgit. Sebenarnya 7 ringgit.
Sama je. Ayah tengok berapa? 5. Ke 50. Oi. 5. Ada yang lebih. Ni kalau dapat bias ni. Baca doa, baca doa. Pilih yang mana? Mana dek? Mana tu? Mana tu? Oh, dek tak ada orang pilih 50. Bias. Bias. Dah. Kundang ni. Berapa tu? Alah. Alhamdulillah. Satu. RM5. RM5. Lagi dah. 10. 10. So, duit ni tinggal lagi 3 keping je untuk Pak Long dengan Mak Long pilih. Jom kita tengok. Let's go. Okay, kat sini ada game. Tinggal lagi 3 keping je. Pilih salah satu, lepas tu buka sama-sama. Pilih salah satu dulu. Pilih dulu. Tak, satu je pilih. Okay, lepas tu boleh buka. Dapat berapa? Berapa ringgit tu? Cik kira. 10. Oh, maklum 20. Oh, masa yang ini kau nak tahu tak? Yang ini adalah 50. Ini 50. Jawapan je. Tengok dalam ni 50 keping. So, semua orang tak dapat. Sesi membakar mercun, menghabiskan duit. Sesi membakar duit. Ramai juri-juri dan penonton-penonton yang sedia untuk tengok. Dengan cawan-cawan kali bawahnya. Aduh. Haus. Penonton si cilik. Miau. Say hi, adik. Say hi. Miau. Sekejap. Tunggu alih kereta dulu. Sini. Nanti ada mercun. Sini. Belum. Sabar dulu. 1, 2, 3. Ada lagi.
Aduh, pekat ni aku. Berasap. Sakit juga tu. Ada lagi ke? Ada bunga api. Allahu Akbar. Uish. Berasap. Oh. Dah belum? Dah belum? Oi. Oh, tengok dia nak letak kat atas. Letak kat atas. Wow, 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 wow. Bom. Ni bau raya. Ada lagi. Sabar. Ada lagi. Yang mana? Masih dia macam wan. Bila? 180. Oh, yang panjang tadi. Habis dah. Oh, yang Nak bagi duit raya ni. Mana budak-budak? Kasih. Nak pilih mana satu kasih? cabut cepat. Dah cepat. Nanti dapat yang panjang berjela-jela. Cepat. Cabut satu. Nak pilih satu mana? Baris. Okey, tarik. Satu. RM5. Baca bismillah. Dua. Tiga. Ni kasih cepat. Cepat. Nak yang mana? Okey, tarik. Panjang. Aduh. Apa? RM5. Wah.
Terima kasih. Ada yang lebih. Dah, semua dah buka. Ada lagi satu. Okay, ni video kita nak buat penutup untuk bagi tahu semua. Kita nak unbox satu-satu duit raya yang ada dekat sini yang belum cabut. So duit ni kita akan cabut and kita rolling tahun depan. So untuk yang makcik, pakcik, kita pecahkan tiga kategori untuk dorang. Sebab kalau beratur panjang memang tak muat lah ke rumah tu bagi tahu yang sampo yang 50 tu kan. So biar pun tak tahu time tu sampo yang 50 yang mana satu. So yang last kali tu biar dah tahulah mana satu yang 50 sebab kita ambil random saja. Kita ada 3 random. 3 random lah maksudnya kat situ. So yang makcik-makcik punya kita dah dapat tahulah dalam tu ada yang terdapat 50 sebab kita suruh buka satu-satu. Tak tahulah kan dalam tu dapat berapa kan. Sebab dia ada 50 satu keping kat dalam tu tapi tak tahu mana satu sampulnya. Untuk yang budak punya sebenarnya ada yang besar cuma dorang tak dapat. Ada yang tak datang, maksudnya ada yang tak balik raya kan, tak cabut pada raya ketiga tu. So diorang tak dapat paling besar duit dalam tu. So dalam ni sebenarnya ada paling besar. Paling besar tu kita kena tengok sama-sama lah mana satu yang paling besar dalam ni. Yang paling besar diorang dapat adalah RM5 kat dalam video tu. So kita nak cabut hari ni. Cabut satu-satu lah. Kita bermula dari belakang sini yang banyak ni lah. Kita cabut daripada sini. Kita cabut satu Satu, dua. Okey, ni RM1. Okey, dah ada RM1. Cabut sini pula. Satu. Ayo. Dua. RM2. Cabut sini pula. RM2. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. RM5. So sini dia dapat RM5. So diorang dapat banyak yang besar RM5 kan. Yang ni pula. Satu. Dua. RM3. So RM3. Ni mungkin yang besar. Mungkin yang besar. Satu. RM5. Wah, kalau korang cabut yang ni orang RM6, RM7, RM8, RM9, RM10. Wah, tapi nasib korang tak dapat. So duit ni kita akan rolling untuk tahun depan. So kita ada RM10, kita ada RM5, kita ada RM3, kita ada RM2 dan RM1. Tu je lah kita punya yang tinggal balance. So itu saja video kita kali ni. Korang jangan lupa like, comment and subscribe kalau korang suka tengok video macam ni lah. Mana tahu next content kita ada lagi triple chain. Manalah kita tahu. So korang jangan lupa. Kita dah video kita kali ni. Bye bye. Jumpa di next content. Bye.